Buat kuih kapit menggunakan mesin egg roll. Panaskan mesin 180 ke kek 5 minit. Setelah itu, letakkan bancuhan tepung secukupnya dan tutup rapat. Dah masak, boleh buka dan sapukan inti kesukaan anda. Kami guna inti coklat. Sebelum sejuk, kena lipat. Kalau lambat, ia akan menjadi keras. Tada dah siap. Mudah kan? Mesin ini tahan lasak sesuai untuk berniaga. Inti pistachio ini best seller di kedai kami. Berminat untuk berniaga kuih kapit dengan menggunakan mesin kami? Boleh hubungi kami segera.